Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, okay sekarang ni first come to first, you kena basuh bersih-bersih. Basuh lama sikit lah, bersihkan tomato ni, rendam. Kalau boleh rendam air garam, tapi I tak pernah rajin. Tu nak minum lah, yang senang. Okay, so ini adalah satu cara kita nak cuci darah kita. Cuci darah kita ni daripada sudut saintifik lah. Kita tak pakai ubat-ubat. Kita nak cuci darah mahal, tuan-tuan dan perempuan. Walaupun saya tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada sakit jantung, tak ada apa-apa semua. Tapi oleh kerana memandangkan umur dah 40 lebih, 4 series. So, orang kata langkah berjaga-jaga. Kalau dalam bahasa Cina, hau-hau combe lah. Persediaan yang sangat rapi. Dan blendkan. Blendkan ke sini kan. Blend dan minum. Blend, minum. Blend, minum. Kalau tuan-tuan dan perempuan. Okay, first you all blenderkan dia. Ini adalah fasa pertama, nampak? Kita matlamat, kita bukan adalah okey, dan kita boleh minum sekali dengan dia punya kulit-kulit hampa-hampas. Tapi matlamat utama kita, tajuk kita nak cuci darah. Darah tu bersifat air. Ini adalah peringkat lobak putih. Peringkat seterusnya adalah elemen periakata. Dan elemen terakhir adalah apa? Elemen terakhir? Elemen terakhir ni adalah kita akan pakaikan elemen halia. Halia kat sini kan. Kita kucau, kita kocak. Nampak air dia macam ni, nampak?